Let's go. Hello, hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel aku. Hari ni 8 Januari 2026. Kita berada di KLIA 1, Terminal 1. Waktu sekarang adalah 9 suku malam. Dan kita sedang mencari teman-teman lain, iaitu Desper ataupun Break dengan Haziq dan AZ lah. So sebentar lagi kita akan menaiki pesawat Batik Airlines menuju ke Tokyo. Dan dah bertemu dengan dua kawan kita, Break dan Haziq. Dan kita sedang menunggu AZ ya. Tak tahu mana dia. Dia naik train, so kita tunggu di sini ya. A few moments later. Kita dah selesai check in bag dan kita pergi makan dah dulu. Ni AZ dah sampai. Belakang lagi 2 orang. Menuju ke gate C. Jauh siap, kena naik bas. Aerotrain rosak. Dah selamat mendarat di airport Narita. Waktu sekarang, waktu tempatan adalah 7.20 pagi. Sejuk. Cuaca negatif 4 katanya. Welcome to Japan. So kita dah sampai. Ni semua agenda meracuni. So kita akan pick up bag selepas ni. Dan cek toilet dulu lah, tu yang penting. Ni tadi kita pergi pesawat, kita naik Batik. Sejuk juga lah. Belum keluar lagi, dekat dalam. Okey, Alhamdulillah selamat. Kita dah lepas daripada custom apa semua. So sekarang kita tengah nak cari train lah untuk menuju ke Tokyo dan menuju kita punya Airbnb. So ni semua line dia. Okey bang. Tak pernah ni kan. Kita dah tiba di stesen Okubu. Memang sejuk. Ini dalam 4 darjah Celsius. Tapi tadi lagi sejuk lah, negatif 4 masa dekat Narita Airport. Kita mencari kita punya Airbnb sekarang dan melalui lorong-lorong kecil. Ui, sejuk. Dia punya sejuk dah sampai tahap tangkap telinga. Dia tukar, tak pakai cap lah jadi. Kita bini elok sikit. Tengok sikit. Hop. Tarik. View sikit. Vans baby metal. Baik. So ni kita punya Airbnb. Ada yang kena panjat atas. Tangga ni kukuh. Besi. Boleh masuk. Jangan kau berdiri ya. So kita dah masuk di restoran Bali. Makanan Indonesia. Menuju makanan lah. So usually 9 o'clock already, more than 8 o'clock also. Restoran ni berhadapan dengan stesen Okubu. Ada cermin juga. You guys will start at 12. So kita makan dulu. Yo, kita sudah tiba di Shirata. Itu dia dah nampak dah. Ya. Let's go. Ui, excited. Depan tu je. It's fine. Like the video MV. Kita tengok MV. Longkut.
kau buat. Oh, dia detail. Nak buat kostum. Tak adalah. Aku dah tengok kau pakai. Oh. Kita di Shibuya. So ni pop-up store tadi kita dah masuk. Ni ada promote Baby Metal lah, 4th album. So kita dah masuk tadi, beli barang sikit. Memang terbaik lah this pop-up store. Kita tengok balik. Bapak best. Memang best. Kita baru keluar daripada Tower Records. Tower Records 7 tingkat, tapi tingkat 4 dan tingkat 3 tutup renovation. Banyak jugalah sini. Jumpa tadi ada section Baby Metal, Pro Zippers. Tapi kita tengok je lah. So next destination tak tahu. Kita baru lepas melawat Pokemon Center. Banyak barang-barang Pokemon ada dekat dalam ni. Harga boleh tahan, tapi tak ada apa yang minat, so kita tak sawa apa-apa lah. Kita tengok Mewtwo sekejap kat dalam ni. Canister. Oh gila. Mesti size sebenar 1-1 scale. Damn. Selamat malam. Kita di sekitar Akihabara. New staff also kita bikin. Tadi kita lalu di teater AKB48. Aku masuk je. Sila. Pergi Bunny Girl tu. Mana? Kita orang pergi Bunny Girl je ah. Bunny Girl tu apa? Apa? Mana Bunny Girl? Oh tu. Orang tunggu dalam ah. Okay. Serius? Tak lah. Kita di the famous Godzilla in town. Nanti tengok kehidupan malam lah di area sini. Ramai betul orang hari ni. Dan kita sekarang sedang menuju ke Fox God Bar untuk meninjau. Katanya tengah ramai orang. Kita tengok je dulu. Okay, so ni tadi apa yang kita beli dekat pop-up store. T-shirt 1, 2, okay ice 3, towel merah. Tak boleh lah. Apa ni? Sombong. CD, headbanger baru. Ni bukan dia. Mana dia? Sekejap. Sombong. Sombong anak. Ni kita tengok dapat apa. Dah buka dah pun sebenarnya, dah tahu dah. Tada. Jalan dengan Bos Amin macam jalan dengan bapak. Ambil foto sini, ambil foto sini. Itu lah. Ambil foto sini, ambil foto sini. Ada rekaman. Hari ni kita beli towel. 15 years merah Sebab Haziq racun. Dia cakap sebab tak ada plastik kan. Beli towel. Kita beli satu gini. Colgate sini. Colgate sini. Yang ni pun kau tak silap dia orang restock. Mungkin lah. Habis. Yang ni dia orang confirm restock. Baseball jersey. Malam habis tu. Semalam habis. Hari ni satu. Kasut-kasut. Kasut hari tu yang ni order dari Bos Amin. Hari ni beli satu lagi. Sepasang lagi. Kasut lepas tu? Yang ni order dari AZ. Legend 43. Lama dah. Lama dah. Baru claim. 2 tahun dah. Ni pun sama juga. US only. US only. Su version. Kak lu. Siap ada sign. Mantap dia. Okay. Selamat berjuang besok. Okay boleh. Ezi? Kat atas macam kepala sakit. Rindu itu perang. Rindu siapa? Rindu semua.